Penyimpan emas yang baru mula menyimpan emas kebanyakannya suka menunggu harga emas turun baru nak buat belian emas. Ramai yang bertanyakan saya tentang simpanan emas Public Gold pada bulan Januari 2024 tetapi belum membuat sebarang belian emas sehingga hari ini. Pada waktu itu harga emas sekitar RM330 1 gram. Bayangkan jika mereka sudah konsisten menyimpan selama 12 bulan. Jarak perbezaan keuntungan emas yang mereka sudah nikmati lebih daripada RM70 1 gram. Kerana harga emas memang ada naik dan turun dalam jangka masa terdekat. Tapi untuk jangka masa panjang, sejarah harga emas 20 tahun telah menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setahun. Jika anda simpan emas selama 2 tahun, naik 20%. Jika anda simpan emas 10 tahun, naik 100%. Jadi, jangan risaukan tentang harga emas. Yang anda patut lebih risaukan jika gram simpanan emas anda tidak bertambah. Dengan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh terus mulakan simpanan pada hari ini sejurus selepas anda daftar. Caranya, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah-langkah pendaftaran akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.